Sampailah di akhir majlis pengantin. Saya bersyukur Alhamdulillah ya, disebabkan kerajaan negeri telah membuat beralik gadang. Dalam bahasa Melayu ni, kenduri besar. Dalam bahasa Minang ni, beralik gadang. Bak kata orang Minang, membaki ang batang teranam. Mengeluarkan batang teranam, mengambil semula umbi-umbi yang dimulakan tradisi. Adat di Minangkabau dengan ciri-ciri permulaan bagaimana memula seminggu sebelum kahwin, buat gotong royong, macam mana nak buat itu, buat ini. Sampailah di akhir majlis pengantin. Ya, pakaian yang digunakan pengantin adalah ciri-ciri Minang yang terdahulu. Sebenarnya banyak ya, tapi salah satu ciri pakaian pengantin Minangkabau ataupun dalam bahasa Minangnya Marapulai, anak daro Marapulai. Anak daro Marapulai dikatakan pengantin baru. Dalam bahasa Melayu dia. Banyak lagi fashion ya. Pakai tanduk, pakai tanjak, pakai itu semua sebagainya. Di Minangkabau masih dikekalkan menggunakan peraturan jalur-jalur cara meminang, cara berisik, cara bertunang, apa kesalahan dalam mengikut adat. Adat di Minangkabau ni ada dua. Adat yang paling besar ada dua, iaitu adat buho tarik dan adat buho sentak. Buho sentak dengan buho tarik itu sama. Burung mati itu sama. Dikekalkan dari nenek moyang kita. Dinamakan adat buho tarik. Kita boleh mengolahan dia supaya adat jangan lari. Contoh, pelamin kat sini, pengantin duduk kat sana. Adat juga. Tapi keikutkan dia duduk kat pelamin. Makan di bawah bisila sepatutnya. Dan dihidangkan. Itu cara dulu. Tapi dimandangkan sekarang kita dah moden. Hidang-hidang juga, tapi duduk di meja. Ada ciri sikit lah. Kita hidangkan makan, sendukkan nasi dia. Sebagai penghormatan kepada mempelai-mempelai, pengantin-pengantin, emak-emak, rakan-rakan, suku sakat, kemenakan dia dalam bahasa Minang. Kita layan. Itulah dia.